Kalau korang tengah plan staycation di Terengganu, mencari homestay yang luas, selesa dan sesuai untuk pelbagai majlis, inilah dia homestay Inap Nek Mi. Dengan berkonsepkan rumah tradisional Melayu, memang korang akan rasa suasana kampung sangat. Homestay ni mempunyai 3 jenis unit. Antaranya, 1 unit sebuah rumah yang mempunyai 3 buah bilik dan 2 bilik air. Rumah ni memang unik tau, sebab ruang dapur dia terletak di bawah rumah dan berkonsepkan open air. Memang vibe kampung sangat, sambil masak-masak, buat barbecue. Seronok kan dapat staycation dengan family dengan suasana macam ni. Dekat bahagian dalam rumah ni juga ada mini kitchen dan juga ruang tamu. Kalau nak mengetih pula, korang boleh duduk pot dekat serambi ni. Unit yang kedua ni jenis bilik, ada 4 unit dan memang sesuai untuk family yang tak ramai. Yang terakhir pula, 2 unit jenis chalet yang mempunyai 2 bilik tidur, 1 toilet, ruang tamu dan mini kitchen. Setiap bilik dilengkapi dengan katil queen. Unit ni sesuai untuk dalam family 5 orang. So, total keseluruhan dekat Inap Nek Mi ni ada 11 bilik tau. Fasiliti dia juga semua lengkap. Kawasan berpagar dan ada kolam untuk anak-anak. Lokasi homestay ni pun sangat strategik. Nak ke tempat menarik di sekitar Kuala Terengganu pun dekat. Tunggu apa lagi? Jom booking sekarang Inap Nek Mi yang terletak di Kuala Terengganu atau klik link bio. Okay, bye.